Orang ni tolak surah Quran, tolak hukum Quran. Kita satu huruf kita tolak. Tok Imam baca mayat segi alif lam zalikal kitabul la raiba fi. Orang pun tegur, Tok Imam, warna ming tak ada. Kan alif lam ming. Saya tak percaya ming tu suti. Jadi kafir. Itu baru ahruful muqatta'ah, baru huruf-huruf yang tak ada tafsir. Kalau kita buka tafsir-tafsir mutabah alif lam mim alif lam ra nun qaf, ditulis Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu maksud yang sebenar. Mana tak ada cerita, tak ada hukum. Setengah ulama kata masuk dalam ayat mutasyabihat. Hak tu pun kalau kita tolak satu huruf, nak batal Islam kita. Apatah lagi tak yakin dengan rezeki Allah yang beri. Allah Rabbi balik awal. Ini kata Ibrahim Ibn Adham, likulli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1000 orang yang meninggal dunia seorang masuk syurga. Dan sahat lagi ramai-ramai, ujung pada syurga, konalok. Bapa gitu yang ramai sangat masuk neraka. Dah tengok keadaan sekarang, akidah rosak. Ada CJ dia pegang dengan CJ. Kalau dapat CJ, cerah masa depan aku. Balik awal. Perkara yang membatalkan wuduk 4 perkara. Yang membatalkan semayang 7 perkara. Yang membatalkan haji 2 perkara. Membatalkan puasa 2 perkara. Membatalkan akidah 300 lebih. Ibn Hajar bilang. Kan? Dah. Dah bila mengadap Allah SWT, kafir. Allahu Rabbi berat. Itu kita selamat akidah kita. Lepas tu Tuhan kata kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang reti dengan orang tak reti tak sama. Orang tahu dengan orang tak tahu tak sama. Nah.